Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan hukum tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 104 hingga 105. Baiklah, kalimah pertama yang saya pilih terkandung dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 104, iaitu pada kalimah Ya Ayyuha, yang membawa hukum tajwid mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil bermaksud huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, iaitu bercerai. Jadi kadar bacaan untuk mad jaiz munfasil iaitu 4 atau 5 harakat. Baiklah, kalimah seterusnya yang saya pilih masih lagi dalam ayat 104, iaitu pada kalimah alim. Kalimah tersebut merujuk kepada hukum tajwid mad arid lil sukun. Apa maksud mad arid lil sukun? Mad arid lil sukun dari segi bahasa arid iaitu mendatangkan atau didatangkan, manakala lil sukun bermaksud dengan sukun. Dari segi istilah, mad arid lil sukun merupakan mad yang terjadi apabila berlaku pertemuan antara huruf mad dan tanda sukun apabila terjadinya waqaf. Tanda-tanda mad arid lil sukun ialah dua huruf terakhir pada satu kalimah mestilah huruf mad. Contohnya dalam kalimah alim, huruf ya merupakan huruf mad. Kadar bacaan untuk mad arid lil sukun iaitu dipanjangkan 2, 4 hingga 6 harakat. Baiklah, kalimah yang seterusnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 105, iaitu pada kalimah birahmatihi man, iaitu kalimah tersebut menunjukkan hukum tajwid mad silah qasirah. Mad silah qasirah bermaksud huruf ha kinayah atau ha domer yang terletak di antara dua huruf yang berbaris dan selepasnya tiada huruf hamzah. Antara tanda-tanda yang terdapat pada mad silah qasirah iaitu ha simpul mestilah padanya terdapat waw kecil selepas ha yang berbaris domah, ataupun mestilah ada tanda ya kecil selepas ha yang berbaris kasrah. Dan kadar bacaan untuk hukum tajwid ini mestilah 2 harakat. Sekian sahaja untuk pembentangan hukum tajwid daripada saya. Sekian, terima kasih.